Dalam pada itu, seramai 424,000 kanak-kanak di negara ini dikesan mengalami kesihatan mental sepanjang tahun lalu. Angka itu Kementerian Pendidikan KPM akan memperkenalkan pelaksanaan pembentukan karakter murid secara menyeluruh mulai tahun depan. Analisis terkini kerajaan menunjukkan bahawa lebih 30% pekerjaan di Malaysia akan dipengaruhi oleh kecerdasan buatan AI dalam tempoh 10 tahun akan datang. Peningkatan penggunaan media sosial dan daya tarikannya hingga menyebabkan ketagihan telah dikaitkan dengan penurunan tabiat membaca dalam semua pihak termasuk Kementerian Pendidikan Malaysia sedar bahawa sistem pendidikan negara sedang berdepan dengan krisis. Ketua Pegawai Eksekutif untuk Malaysia Zulfikri Zamir berkata, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke forum pada hari ini yang bertajuk Cabaran Pendidikan Masa Kini dan Isu Kontemporari dalam Falsafah. Saya Muhammad Farhan bin Muhammad Rashid selaku moderator anda pada hari ini dan bersama saya 3 orang panel jemputan iaitu Encik Ahmad Daniel Hakim, Encik Kamarul Hazim serta Encik Mahdi bin Hairil Nizam. Baiklah, terima kasih kepada semua panel kerana sudi hadir pada majlis kita hari ini. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan diskusi kita. Baiklah, soalan pertama saya ingin tujukan kepada Encik Daniel. Apakah cabaran utama yang sedang dihadapi oleh sistem pendidikan pada masa kini? Ya, terima kasih Encik Farhan. Secara umum, antara cabaran paling ketara ialah perubahan teknologi yang sangat pesat. Kita lihat bagaimana integrasi AI, platform pembelajaran digital dan kemahiran abad ke-21 menuntut guru serta pelajar untuk sentiasa menyesuaikan diri. Selain itu, kita berhadapan dengan jurang digital terutamanya pelajar luar bandar yang kekurangan akses internet yang stabil dan peranti yang tidak mencukupi. Ini menjejaskan peluang pendidikan yang sepatutnya adil untuk semua. Namun, bukan itu sahaja. Kita juga berdepan dengan cabaran tekanan akademik, isu kesihatan mental pelajar, beban tugas guru yang semakin meningkat dan juga perubahan gaya pembelajaran generasi baharu. Kesemuanya memerlukan perhatian yang lebih serius daripada pembuat dasar. Baiklah, terima kasih Encik Daniel. Saya setuju dengan apa yang telah diutarakan oleh Encik Daniel sebentar tadi mengenai jurang digital antara luar bandar dan juga bandar. Meskipun teknologi semakin berkembang, namun masih belum semua orang yang dapat menikmati kemajuan tersebut, terutamanya bagi mereka yang tinggal di luar bandar. Baiklah, Encik Hazim, dari sudut kaunseling pendidikan, apakah cabaran yang paling memberi kesan kepada pelajar? Baiklah, cabaran yang terbesar yang dihadapi pada masa kini ialah isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Tekanan akademik yang semakin tinggi ditambah pula dengan budaya perbandingan di media sosial menyebabkan ramai pelajar mengalami stres dan kebimbangan yang berpanjangan. Situasi ini menjadi lebih serius apabila pelajar mula hilang motivasi untuk belajar dan menunjukkan tanda-tanda keletihan mental atau dikenali sebagai burnout, termasuk dalam kalangan murid sekolah rendah yang masih muda. Selain itu, persekitaran pembelajaran digital yang semakin meluas turut menimbulkan cabaran tambahan. Walaupun teknologi memudahkan akses kepada maklumat, ia juga menyebabkan sesetengah pelajar berasa terasing kerana kurangnya interaksi sosial secara bersemuka. Kebergantungan yang tinggi kepada peranti mengurangkan peluang untuk membina kemahiran komunikasi, empati, kerjasama serta kemahiran penting yang biasanya dipupuk melalui hubungan sosial di sekolah. Secara keseluruhannya, tekanan akademik, pengaruh media sosial, harapan keluarga dan perubahan dalam cara pembelajaran telah mewujudkan satu keadaan yang menuntut perhatian serius daripada pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Usaha yang lebih menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan mental pelajar terus dipelihara. Benar sekali apa yang diutarakan oleh Encik Hazim. Seiring dengan kemajuan teknologi, kita turut dilanda dengan isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana tekanan akademik yang semakin meninggi seiring dengan kehendak dunia moden yang semakin pesat. Baiklah, soalan saya yang ketiga, saya tujukan kepada Encik Mahdi. Apakah cabaran pendidikan dari sudut pandangan falsafah kontemporari? Jika dilihat dari kacamata falsafah, cabaran utamanya adalah kehilangan arah tujuan pendidikan, di mana ramai pelajar melihat pendidikan hanya sebagai laluan mendapatkan pekerjaan, bukan sebagai proses membina insan.
Selain itu, falsafah pendidikan menekankan nilai moral dan kemanusiaan, tetapi dunia moden lebih mengejarkan pencapaian material dan ranking. Ini mewujudkan jurang antara apa yang kita kejar dan apa yang sepatutnya dibentuk dalam diri pelajar. Baiklah, terima kasih Encik Mahdi. Saya amat berminat dengan kata-kata yang diutarakan oleh Encik Mahdi sebentar tadi, iaitu jurang antara apa yang kita ajar dan apa yang sepatutnya dibentuk dalam diri pelajar. Cabaran utama pelajar pada hari ini antaranya adalah kehilangan arah tujuan pendidikan kerana seperti yang Encik Mahdi nyatakan sebentar tadi, masa kini kita melihat pendidikan sebagai satu jalan untuk mencari pekerjaan semata-mata, bukan lagi untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan membangunkan potensi diri. Jadi, soalan saya yang seterusnya ingin saya utarakan kepada Encik Daniel. Baiklah, Encik Daniel, seperti yang kita lihat, teknologi semakin dominan pada hari ini. Teknologi sudah tidak asing lagi dalam kehidupan seharian kita. Jadi, adakah ia sebenarnya membantu ataupun membebankan kita? Baiklah, jawapan saya ialah bergantung kepada pelaksanaannya. Teknologi pada asasnya mampu membuka ruang pembelajaran yang lebih luas seperti penggunaan simulasi dalam pembelajaran, gamifikasi untuk meningkatkan motivasi pelajar serta menjadi akses kepada sumber global seperti jurnal, video pendidikan dan forum antarabangsa. Namun, ia menjadi beban apabila pelajar hilang fokus akibat lebihan hiburan digital yang berlaku akibat kebergantungan melampau kepada Google tanpa memproses sesuatu maklumat. Guru terpaksa mengejar perubahan teknologi tanpa latihan yang mencukupi dan terdapat sistem yang tidak mesra pengguna yang melambatkan proses PDP. Jadi, teknologi itu baik tetapi perlu digunakan secara strategik, bukan sekadar ikut trend. Baiklah, terima kasih Encik Daniel. Saya bersetuju dengan apa yang Encik Daniel katakan sebentar tadi, iaitu ya, teknologi itu baik tetapi ia perlulah digunakan secara strategik, bukan sekadar ikut trend. Jika tidak, kita yang akan digunakan oleh teknologi tersebut. Bukan kita yang menggunakan teknologi, tetapi kita yang dikawal oleh teknologi. Baiklah, seterusnya, Encik Hazim, saya ingin bertanya, adakah teknologi ini memberi kesan kepada kesejahteraan pelajar, terutama sekali dari segi kesihatan mental mereka? Baiklah, selain cabaran akademik dan sosial, isu ketagihan gadget turut menjadi trend yang membimbangkan dalam kalangan pelajar. Penggunaan peranti secara berlebihan membawa kepada tabiat doom scrolling, iaitu kecenderungan melayari kandungan negatif atau tiada penghujung di media sosial. Perkara ini bukan sahaja membuang masa, tetapi turut memberi kesan langsung kepada emosi pelajar kerana mereka sering terdedah kepada maklumat yang mencetuskan kebimbangan, tekanan dan perasaan yang tidak mencukupi. Penggunaan skrin yang berlebihan, terutamanya pada waktu malam juga turut menyebabkan gangguan tidur. Apabila waktu tidur terganggu, pelajar sukar menumpukan perhatian di dalam kelas, cepat letih dan menunjukkan prestasi akademik yang semakin menurun. Dalam jangka panjang, pola tidur yang tidak sihat boleh menjejaskan perkembangan kognitif dan kesejahteraan mental mereka. Maka, jelas di sini bahawa pelajar bukan sahaja perlu didedahkan kepada penggunaan teknologi, tetapi juga memerlukan bimbingan digital yang komprehensif. Bimbingan ini merangkumi cara pengurusan masa skrin, memilih kandungan yang bermanfaat, menggalakkan ketagihan media sosial serta mengekalkan keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan yang sebenar. Dengan panduan yang betul, pelajar dapat memanfaatkan teknologi secara lebih sihat dan beretika tanpa menjejaskan kesihatan mental, emosi dan akademik mereka. Baiklah, terima kasih Encik Azim. Saya setuju dengan poin-poin yang diutarakan oleh Encik Azim, iaitu penggunaan peranti bagi pelajar ataupun murid di bawah umur perlulah dipantau oleh ibu bapa ataupun penjaga untuk mengelakkan penggunaan teknologi secara berlebihan. Antara gejala-gejala ataupun isu yang sering terjadi pada masa kini, apabila murid di bawah umur diberikan peranti, seringkali terjadi aktiviti seperti bermain game secara berlebihan, pendedahan kepada media sosial, serta doom scrolling dan sebagainya. Baiklah, Encik Mahdi,
Saya ingin bertanya, apakah pendapat anda tentang pertembungan falsafah pendidikan dan teknologi moden? Falsafah selalu menekankan kehidupan yang baik. What is a good life? Teknologi memberikan kemudahan, tetapi ia juga mengasingkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaan. Isunya ialah bagaimana teknologi digunakan sebagai alat untuk menambah nilai pendidikan, bukan menggantikan identiti manusia sebagai makhluk berfikir dan beretika. Baiklah, terima kasih Encik Mahdi. Seperti yang Encik Mahdi katakan, teknologi memang memberikan kemudahan, tetapi kita mestilah bijak menggunakannya agar ia tidak mengasingkan nilai-nilai kemanusiaan daripada diri kita. Teknologi sepatutnya menambahkan nilai pendidikan, bukan menggantikan identiti manusia sebagai makhluk berfikir dan beretika. Baiklah Encik Daniel, sekarang kita akan bergerak kepada isu kontemporari falsafah. Encik Daniel, suka sekali saya ingin bertanya, apakah isu utama mengenai krisis nilai dalam pendidikan yang kita hadapi pada hari ini? Isu utama ialah krisis nilai, di mana hari ini pelajar terdedah kepada maklumat tanpa tapisan. Mereka semakin kritikal, tetapi dalam masa yang sama, mereka mudah terpengaruh dengan nilai luar yang tidak selari dengan budaya tempatan kita. Kita dapat lihat beberapa perkara berlaku seperti penggunaan bahasa kasar dalam komunikasi digital, normalisasi budaya individualistik dan ketidakupayaan yang membezakan antara yang benar dan yang salah akibat lambakan maklumat. Sebenarnya, kemampuan mempersoalkan ini baik daripada sudut pemikiran kritis, tetapi tanpa panduan moral, ia boleh membawa kepada kekeliruan identiti, krisis akhlak dan hilangnya rasa hormat terhadap autoriti pendidikan. Baiklah, terima kasih Encik Daniel. Sekarang Encik Hazim, adakah sistem pendidikan hari ini sudah cukup holistik pada pandangan Encik? Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator. Jawapan saya adalah belum. Pendidikan hari ini terlalu fokus kepada akademik. Falsafah pendidikan mengajak kita membina insan yang seimbang, iaitu dari segi emosi, sosial, intelektual dan spiritual. Kita perlu kurikulum yang lebih seimbang, memberi ruang kepada aktiviti luar bilik darjah, kemahiran hidup dan pembangunan sosial. Dan terima kasih Encik Azim. Jadi Encik Mahdi, apakah isu falsafah terbesar dalam pandangan Encik dalam pendidikan moden pada hari ini? Isu yang paling besar ialah kehilangan identiti diri, di mana generasi muda terpengaruh dengan budaya global sehingga mereka tidak mengenali akar nilai negara sendiri. Selain itu, falsafah kontemporari turut membincangkan isu transhumanism, automasi dan persoalan adakah manusia masih relevan apabila mesin menjadi lebih pintar. Pendidikan perlu mempersiapkan pelajar menghadapi dunia seperti ini. Baiklah, kita sudah hampir tiba ke penghujung forum. Jadi sebelum kita akhiri forum ini, saya ingin menjemput setiap panel untuk memberikan satu cadangan penambahbaikan mengenai isu-isu yang telah kita bincang sebentar tadi. Jadi kita mulakan dengan panel yang pertama, Encik Daniel, silakan. Baiklah, saya mencadangkan beberapa perkara iaitu yang pertama, pembelajaran fleksibel dengan menggabungkan kaedah tradisional dan digital. Ini memberi ruang kepada para pelajar untuk belajar ikut tahap dan gaya masing-masing. Yang kedua, penggunaan teknologi secara terarah di mana kita fokuskan lebih kepada penggunaan yang benar-benar membantu, bukan menambah beban. Perkara ini dapat menyaring aplikasi atau platform yang tidak relevan kepada para pelajar. Yang ketiga, kita boleh juga melakukan latihan guru secara komprehensif di mana guru diberikan latihan secara berterusan, bukannya sekali sekala. Latihan ini mestilah merangkumi pedagogi digital, pengurusan nilai dan sokongan kesihatan mental. Yang keempat, iaitu pengukuhan pendidikan nilai di mana kita mengintegrasikan pendidikan moral dan etika dalam semua subjek. Perkara ini dapat menggalakkan budaya pembincangan, refleksi dan empati dalam kalangan pelajar. Yang kelima ialah menyempitkan jurang digital di mana kita akan menyediakan kemudahan dan infrastruktur digital di luar bandar.
dan kita perlu mempertingkatkannya. Contoh yang boleh kita lakukan ialah menyediakan peranti ataupun subsidi kepada keluarga B40. Terima kasih Encik Daniel di atas cadangan yang sungguh bernas dan menarik itu. Dan seterusnya saya mempersilakan Encik Hazim untuk memberi pandangan beliau. Baiklah, keutamaan saya ialah mengukuhkan sokongan kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Setiap sekolah perlulah menyediakan ruang kaunseling yang kondusif, selamat dan mudah diakses agar murid berasa lebih selesa untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, latihan kesedaran emosi seperti pengurusan stres, kemahiran mengenal perasaan dan teknik menenangkan diri perlu dijadikan amalan berkala dalam program sekolah. Pada masa yang sama, budaya sekolah yang berasaskan empati, saling menghormati dan sokongan rakan sebaya harus diperkukuhkan supaya setiap pelajar berasa dihargai, didengari dan tidak keseorangan dalam menghadapi cabaran harian. Dengan usaha yang menyeluruh, sekolah dapat menjadi persekitaran yang lebih selamat, sihat dan seimbang dari segi emosi. Juga satu pandangan yang sangat bernas dan padat daripada Encik Hazim sebentar tadi. Dan yang terakhir saya mempersilakan Encik Mahdi untuk memberikan cadangan beliau. Pada pandangan saya pula, kita perlu kembali kepada asas falsafah pendidikan di mana membina manusia yang mempunyai akal budi dan moral. Kurangkan peperiksaan, tingkatkan dialog, perbincangan dan pembelajaran yang membentukkan pemikiran yang lebih reflektif. Baiklah, terima kasih kepada semua panel di atas cadangan yang sungguh bernas serta hujah-hujah yang panjang lebar yang telah disampaikan sepanjang diskusi kita pada hari ini. Jelaslah bahawa cabaran pendidikan dan isu falsafah kontemporari sangatlah kompleks dan memerlukan usaha bersama guru, ibu bapa serta pelajar. Ketiga-tiga pihak ini perlulah berganding bahu dan berusaha bersama-sama untuk mengatasi setiap isu yang timbul di dalam sistem pendidikan kita. Jadi, dengan ini, forum kita sudah tiba di penghujungnya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel kerana sudi hadir dan menjayakan forum kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua yang menonton. Sekian, terima kasih.